mekanisme yang ada Zoom diolah oleh para peguam kita dan juga rakan-rakan yang lain. Jadi semua yang hadir tadi telah mendoakan selamat kepada Tengku Nazarudin sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Dan tidak ada apa-apa lagi, polis pun telah keluar, walaupun apa-apa yang telah dilakukan oleh polis sebelum ini kita rakam dan kita buat penilaiannya. Itu yang dapat saya berikan. Jadi selepas ini bebaslah Yang Duli Maha Mulia Tuanku Nazarudin sebagai Yang di-Pertuan Besar ke-12 melakukan apa saja hal-hal kedirajaan. Kita faham ada beberapa hadangan atau masalah, itu akan kita atasi bersama. Dan seruan kami ialah tumpukanlah taat setia kepadanya oleh kerana kita mengikut lunas undang-undang dan juga lunas adat yang ada di Negeri Sembilan. Alhamdulillah.